Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan terangkan sedikit sebanyak tentang interface Arduino IDE. Jadi saya harap para pelajar dapat faham apa yang saya terangkan ni. So kita akan mula dengan bahagian sketchbook. Sketchbook ni adalah di mana pelajar boleh menyimpan file-file ataupun coding yang telah mereka buat dekat sini, dekat area menu bar sini yang dah sedia ni. So cara dia just tekan new sketch. So sketch baru akan terkeluar. Selepas itu, bila sahaja pelajar buat coding dan save, maka file tersebut akan berada dekat sini. So lebih senang lah para pelajar nak buka coding-coding mereka yang sebelumnya. Seterusnya, ini adalah board manager. Board manager adalah di mana kalau kita nak connect dengan kita punya microcontroller seperti Arduino Uno, ESP32, so just kita cari dekat board manager, and then kita boleh connect lah, gunakan kita punya Arduino ataupun ESP32, apapun microcontroller. Macam kat sini saya connect dengan Arduino Uno. So saya dah install. So after that barulah saya boleh guna. Seterusnya, pada bahagian library manager, dekat sini kita boleh install apa-apa library untuk mempermudahkan kita punya cara kerja. Sebagai contoh, saya install library manager untuk sensor saya DHT11. Kemudian ada juga untuk saya punya library untuk LCD 16x2. So dekat situ nanti kita boleh install dan gunakan, lebih senang lah kita punya coding. Boleh ke kalau tak pakai library? Boleh je, tapi nanti akan ada kesusahan sikit lah. Sebab saya pun buat untuk para pelajar belajar benda yang basic. Kalau saya boleh je buat, tapi susah sikit. Atas ikut masing-masing lah. Jadi seterusnya kita ke arah debug. Debug ini debug untuk Arduino Uno dia tak support, tapi untuk microcontroller lain support. So search macam biasa, kita nak cari apa yang ada kat dalam kita punya coding. Seterusnya kita akan pergi ke sini. Dekat atas ni kita nampak ada tanda write, tanda upload semua kan. Untuk verify, contohnya saya dah buat coding kan, saya buat coding banyak-banyak kat sini, and then kita verify. Kita tekan verify. Jika betul, kalau dia punya coding betul, kita dapat tengok kat sini dia punya apa, dia akan keluar kat sini ni berapa program storage yang kita pakai. Macam ni kita guna 44 byte of program storage space. So just 1% lah. So tak ada makan sangat, yang tak makan. Kalau kita buat coding yang berat, mungkin dia ada makan percentage yang besar. Alright. So after that, bila kita dah verify and dah betul, kita bolehlah upload dia ke dalam Arduino. Just tekan je upload ni, and then dia akan connect dengan Arduino Uno. Alright, macam sekarang saya tak connect. So after saya tekan je upload, maka dia akan hantar data ke microcontroller dan juga membuatkan Arduino Uno tu dapatkan data. Alright. Seterusnya saya akan terangkan tentang
file ni sikit lah. Okay, so macam biasa new cache maksudnya new file, new cloud cache, new file juga tapi dia simpan dekat dalam cloud macam kalau kita iCloud ada kan. So tu dah sama function dengan dia. So ni open file yang kita dah buat. Ni open recent. Okay, ni adalah file-file recent saya. Banyak lah. Okay, kemudian kat sini ada sketchbook, example. Okay, contohnya macam example ni kalau kita nak test kita punya komponen betul ke tak, ataupun cara baru nak belajar coding, boleh tengok sini. Banyaklah kat sini. Servo, software serial, SPI. Okay, seterusnya ini macam biasa close, save, save as. Okay, biasalah. Okay, then kita ada untuk edit pula. Kita ada undur, redo macam biasa, copy, cut, paste, select all. Alright, comment. If kita tekan comment, maka dia akan keluar macam ni lah. Okay, ini adalah comment sebenarnya. Ni comment. Okay, increase indent. Increase indent ni kita macam nak jarakkan sikit ke tengah. Kalau kat keyboard kita biasa akan tekan tab lah. Okay, ni decrease biasa. Okay, increase font size, decrease, represent file. Okay, untuk sketch, sketch ni kita nak benda yang ada dekat dalam sini lah. Include library, verify, upload using programmer. Okay, ni semua pun ini ada beberapa benda yang perlu tengok kat sini lah. Kalau ni, kalau macam saya, kalau saya nak tengok saya dah sambung dengan Arduino Uno, and then kalau kita nak tengok betul ke ada data yang hantar ni, betul ke sebab takut wayar longgar, komponen yang kita pakai tu rosak. Jadi saya menggunakan serial monitor. So bila saya tekan serial monitor ni, dekat sini nanti dia akan keluar data mengikut coding yang kita nak. Contohnya saya buat suhu bilik saya berapa Celsius. So dekat sini dia akan keluar lah dengan menggunakan sensor suhu. So dia akan keluar suhu dia berapa setiap berapa saat saya setting. Okay, jadi ni adalah serial monitor yang salah satu benda yang kita boleh guna lah untuk check sama ada barang tu rosak atau tidak. Alright, so dekat bahagian help biasa je, tak ada apa-apa. Jadi itu saja untuk video penerangan interface Arduino IDE.